Ini cakap tak sangat, bohong ah. Mampu ah. Stop. Tindakan penguatkuasaan kerajaan negeri terhadap pekebun durian Musang King haram di daerah Raub, Pahang menerima sokongan terbuka daripada penduduk serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO tempatan. Sokongan itu dinyatakan menerusi Perhimpunan Solidariti kepada penguatkuasa kerajaan negeri Pahang yang diadakan pada Jumaat susulan operasi pemusnahan kebun durian Musang King haram di Sungai Ruan dan Sungai Klau yang bermula 8 April lalu. Rata-rata penduduk tempatan berharap operasi tersebut diteruskan sehingga Raub benar-benar bebas daripada pencerobohan haram. Sementara itu, di media sosial, beberapa individu tampil menyuarakan sokongan kepada pihak penguatkuasa. Segelintirnya turut mengecam tindakan pekebun haram tersebut dan bahawa mereka akur dengan undang-undang sedia ada serta menggunakan saluran yang sah untuk mengusahakan tanah di negeri Pahang. Bukan itu saja, malah ramai yang mahu tindakan tegas diambil mengikut undang-undang jika ada pihak yang cuba menghalang penjawat awam daripada menjalankan tugas mereka. Asal orang teroka tanah haram ini melanggar perlembagaan negara lah. Yang pertama, ada orang mungkin terlepas pandang. Di Pahang, penguatkuasaan segala iklan, papan tanda mesti ada huruf jari, dia pun langsung tak hormat. Bila dia nak beritahu, nak bela orang-orang penceroboh haram ni, semua dalam bahasa Cina. Dia ingat orang Pahang tak reti cakap Cina ke? Ataupun tak reti bahasa Cina, tak faham. Makna lain. Jadi apa makna dia? Ini saudara Chow Yu Hui, MP Raub ni. Dari DAP juga. Jadi di Selangor DAP, di Pahang DAP. DAP ni negara di China ke Malaysia? Dia ni jadi ahli mesyuarat kerajaan negeri dan juga ahli parlimen Malaysia yang bertugas untuk membuat undang-undang dalam negara. Dia ni buat undang-undang untuk Malaysia ke untuk China? Sebab tu dia yang mempertahankan undang-undang. Untuk maklumannya, penderokan haram ini apabila hasil sedang keluar sekarang, dia orang memang berebut-rebut untuk mengeluarkan. Seperti Ustaz memaklumkan tadi, hanya satu jalan saja. Pihak imigresen mesti clearkan di atas sana. Kalau tidak clear di atas sana, maka perjuangan ini hanya sia-sia. Kenapa saya kata begitu? Untuk makluman, setakat 286 penderokan haram ini tanpa dibantu oleh pendatang asing itu, hasil tak dapat dikeluarkan. Andai kata dilumpuhkan, ditangkap semua sekali pendatang asing yang berada di puncak sana, maka saya yakin hasil tidak akan dapat dikeluarkan. Kita memang berharap kepada kerajaan negeri, banyak perhubungan yang pangah berhubung, malah daripada kepada bahagian penguatkuasa SUK di sana. Kalau panggil short form dia Unify. Unify ni peranan dia adalah menguatkuasakan undang-undang selepas keputusan mahkamah. Itu pun tak mendapat maklum balas yang baik. Malah kita pergi lagi jauh, kita mengadu ke bawah duli tuanku pemangku Sultan ataupun Tengku Mahkota Pahang. Itu pun hanya baru di peringkat permulaan. Kami sebagai veteran ataupun pertubuhan yang sah berdaftar dengan negeri Pahang, bersedia bersedia andai kata diperlukan gerak kerja dan tenaga kami untuk membantu penguatkuasaan. Demi Allah tuan-tuan, demi Allah kerajaan negeri Pahang, kami bersedia membantu. Kami tidak minta duit pun. Kami akan bantu. Kami sayang kepada negara ini. Kami sayang kepada negeri ini. Sungguh pun kami balik selepas berkhidmat, kami tidak punya apa-apa. Sekian dari Sepangau. Pokok durian tak ada salah. Okeylah, bagus lalu orang. Saya mau tanya, ini Raub punya orang cakap itu geng-geng durian tu, Taiko sana sudah berapa tahun you orang tak bayar cukai? Cukai pendapatan ada tunjuk ke? Ini semua illegal kan? Sudah berapa tahun you orang sudah kaya? Kalau you orang mati, siapa mau jual itu Musang King?
Pakai otak lah. Itulah orang cakap, diberikan betis, nak paha. Undang-undang untuk semua masyarakat. Tak kisah itu Melayu kah, India kah, Cina kah, Kadazan kah, Iban kah, tak ada kisah punya. Kalau you salah, you tanggung lah. Sudah berapa tahun, you tak nak bayar cukai pendapatan? Cukai hasil kau tu. You tekan orang. Musang King paling dahsyat. Sekarang ambil korang. Harap-harap kerajaan lepas ini lebih strict dengan orang cakap makhluk-makhluk macam ni. Ada ahli parlimen DAP cakap kenapa Malaysia boleh bantu rakyat Palestin yang beribu kilometer tetapi tak boleh nak bantu pekebun tempatan di Pahang. Pelik betul macam mana dia boleh cakap macam tu. Dia ingat orang Palestin tu penceroboh macam dia. Yang ceroboh Palestin tu ialah orang Israel Yahudi. Palestin adalah mangsa, dia pemilik tanah yang sebenar. Tapi dekat Raut Pahang tu, pemilik tanah kerajaan yang pekebun tu bukannya pekebun, itulah penceroboh. Ambil tanah orang. Jadi mana boleh samakan Malaysia bantu orang Palestin dengan kita kena bantu pekebun tempatan. Pekebun tempatan tu adalah penceroboh. Takkan kerajaan nak bantu. Penceroboh ni adalah Israel. Kau tengok biadab tak biadabnya diorang ni. Diorang protes semua menggunakan bahasa Cina, tulisan Cina. Kau ingat ini tanah besar Cina ke? Itu pasal aku cakap kau kita memang tak bagi kau orang ceroboh tanah Melayu ni. Sebab kau orang biadab. Sepatutnya kalau kau orang Malaysia, rakyat tempatan, kau gunakan bahasa kebangsaan kita. Inilah dia kan. Lepas tu dia bela pula oleh pemimpin DAP kan. Kurang hajar tak kurang hajar diorang ni. Raub dulu memang terkenal dengan tempat yang ada saki-baki komunis ni. Inilah dia. Kalau mereka ni orang Malaysia, tergamak dia orang menggunakan bahasa Cina. Aku nak beritahu kau orang, ini tanah Melayu. Kau gunakan bahasa itu pun sekalipun, dah tunjuk dah kau ni memang kurang hajar, biadab. Memang eloklah kerajaan tumbangkan pokok-pokok kau tu kan. Memang kau biadab. Kalau biarkan kau memang akan lagi kurang hajar. Tengok macam ni, tak sedar diri punya bangsa. Biadab DAP. Sekarang dia orang mempertikaikan. Kerajaan Pahang tengah meruntuhkan dia orang punya aset, dia orang punya kekayaan atas mencuri dan tanah-tanah kerajaan dan menanam pokok-pokok haram dan mengauk keuntungan selama 60 tahun. Oi bangsat Cina DAP Chow Yu, ahli parlimen DAP Chow Yu, Puki Maang. Kenapa aku cakap macam tu? Dia membela peneroka-peneroka haram yang dah sah-sah tahu kata tanah tu tanah haram. 60 tahun dia orang duduk tanam mengutip hasil, kerajaan negeri tidak dapat cukai sesen pun. Beratus-ratus ribu ekar hilang kerana mangkuk-mangkuk ayun ni yang dibela oleh ahli parlimen celaka ni. Kepada DAP seluruh Malaysia, hampa kalau rasa nak berpolitik, jangan campur mangkuk ayun sekok ni. Mangkuk ayun sekok ni sikat hari bulan memang orang sidai. 60 tahun hampa balas tanah tu. Selama 60 tahun ada usaha untuk hampa nak mohon tanah tu? Tak ada. Hampa sedap. Bila orang lain masuk nak mohon, hampa halang. Hampa buat macam bapak hampa punya gangster punya tempat. Rakyat Melayu Islam, aku tak kira perbezaan politik mana-mana. Yang penting Melayu Islam, kita turun ramai-ramai di Raub kali ni. Kita akan setting satu masa. Kita nak tengok Cina-Cina kapiang DAP ni, yang duk Cina-Cina peneroka haram ni, Cina-Cina komunis ni, adakah mereka ni boleh bertahan tengok orang Melayu kita turun? Support kerajaan negeri Pahang. Adakah isu kebun durian Raub isu perkauman? Ini isu tanah haram, buku hijau dan wayang politik. Durian memang raja buah, hasil yang menguntungkan. Tapi bila kebun durian dibina secara haram atas tanah hutan simpan, itu bukan rezeki. Itu jenayah alam sekitar. Apabila kerajaan Pahang buat penguatkuasaan, ada yang ambil kesempatan, cuba politikkan isu, cuba raih sokongan. Tengok ni, YB DAP cepat-cepat datang rakam video kononnya nak jadi hero petani. Katanya ada rancangan buku hijau. Kenapa dirobohkan? Tolonglah jangan mislead rakyat, jangan kelirukan dan perdaya rakyat.
Tolong jangan timbulkan isu berbau perkauman. Rancangan buku hijau bukan geran tanah. Ianya menggalakkan petani menanam tanaman kontan bagi tujuan keterjaminan makanan. Apa tu tanaman kontan? Cash crop. Tanaman singkat masa. Tanaman yang bawa pulangan cepat seperti sawi, kubis, bayam, jagung, betik dan lain-lain lagi. Saya nak tanya, adakah durian tanaman kontan? Kedua, sesiapa yang ceroboh hutan simpan boleh dijatuhkan hukuman penjara dan denda. Ingat lagi tak, beberapa tahun yang lalu, seorang tentera bersara dipenjarakan 2 tahun dan denda RM50,000 kerana tanam sayur di hutan simpan. Baru-baru ni, di Lipis, seorang lelaki didenda RM200,000 kerana membina kolam ikan di tanah milik kerajaan negeri. Ini bukan isu kaum. Undang-undang tetap sama untuk semua. Tapi, persoalan besar, parti YB itu sendiri, DAP, adalah ahli kerajaan negeri. Bukan sahaja ada adun, malahan ada exco, ada timbalan speaker lagi. Jadi, kenapa tak bawa suara pekebun ke meja rundingan? Kenapa tak bantu cari penyelesaian dalam mesyuarat exco? Kenapa lebih selesa buat video di luar, hasut rakyat, main sentimen emosi sebegini? Pekebun susah, memang betul. Tapi, bukan dengan mencipta drama, kita dapat jalan keluar. Pekebun bolehlah bincangkan solusi jangka panjang dengan kerajaan negeri. YB DAP ada saluran yang sesuai dan lebih efektif. Tetapi, kenapa tak manfaatkannya? Kenapa masih bersikap pembangkang dahulu? Sikit-sikit nak hasut rakyat turun, protes sana-sini, terpekik-pekik dan cetuskan keadaan sebegini. Jadi, saya menyeru kepada YB DAP, hentikanlah politik murahan. Kalau benar nak tolong pekebun, bawa suara mereka ke meja kerajaan, bukan ke social media. Anda wakil rakyat yang diberikan mandat oleh rakyat, bukan cyber trooper ataupun Red Bean Army yang kerjanya cetus provokasi. Ini bukan soal kaum, ini soal masa depan negeri kita. Jangan terburu-buru untuk melabel saya, ya. Saya tim rakyat.